bagi menjunjung titah ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang dan aspirasi menjadikan Negeri Pahang sebagai pusat kecemerlangan ilmu Islam. Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah ataupun UNIPSAS yang merupakan institusi pengajian tinggi milik kerajaan negeri akan diberi wajah serta visi baru sebagai Universiti Al-Quran bagi melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu tetapi berakar kepada wahyu sebagai panduan utama kehidupan. Sehubungan dengan itu, kerajaan negeri membutuhkan 20 juta ringgit sebagai geran mengurus dan pembangunan bagi memastikan agenda transformasi Universiti Al-Quran ini dapat direalisasikan dengan lebih tersusun dan berkesan. Peruntukan tahun ini melibatkan kenaikan sebanyak 66.7% berbanding peruntukan pada tahun 2025 iaitu sebanyak 12 juta ringgit. Dalam usaha menyuburkan kefahaman fiqh, jati diri kenegaraan dan semangat hubul watan, kerajaan negeri membutuhkan 1.5 juta ringgit bagi menjayakan program pemekasaan fiqh al-watan. Program ini menjadi wadah pendidikan rakyat agar selari dengan kedudukan negeri Pahang sebagai sebuah daulah Islam yang berdaulat dan negeri yang berpegang kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah berdasarkan aliran Al-Syariah dan Al-Maturidiyah. Sehubungan dengan itu, saya menyeru seluruh umat Islam di negeri Pahang agar berpegang teguh kepada ajaran yang sahih ataupun sahih, menolak sebarang kefahaman sonsang, ajaran menyesatkan atau gerakan ekstrim yang boleh menggugat akidah, memecah belahkan ummah serta merosak keharmonian masyarakat. Pegangan ahli sunnah wal jamaah mesti terus dipertahankan sebagai benteng akidah, asas perpaduan dan teras kekuatan negeri ini.